Ha. Ni betulan ni musim. Tak ada barang mau kecek bab betulan tuan-tuan kena dengar. Tak ada nak royak. Ha? Dulang ni tuan-tuan. Ha, Tuhan buka pintu rezeki kepada rakyat Kelantan. Maka tuan-tuan, dia hanya nampak emas, dia tak nampak Allah di sebalik emas tu. Dia dulang jak pagi pas petang semayan duk. Ni bahas tuan-tuan nak kita ingatlah. Hari Jumaat pula tak ramailah orang pergi Jumaat, orang pergi berdoa emas. Tuan-tuan sekalian. Dan tuan-tuan mana usaha awal, mana usaha dah dari pagi tadi. Ingat, bila Kelantan selama ini miskin, tiba-tiba Allah Ta'ala buka pintu rezeki ni, bermakna kena beringat. Sebab sesebuah negeri, bila Tuhan nak musnah, dia akan buat orang kaya-kaya. Lepas tu bila buat orang kaya, suruh orang kaya ni belanja pada jalan Allah, pakat kedekut belaka. Maka bila kedekut belaka kerana kaya, itu tanda negeri itu nak musnah. Sebab tu Kelantan ni kita kata